Here's an island and the sail of the sea. The name's about and you will do and see. If you're a diver, you want the best, come along again and do the rest. Well, I'd like to say the drop of some pay for a good poet not far away. Love's the layers is also there and the hanging gardens are very rare. Gold past on the other side, looking at the double is getting nice. Wandering goes down below, is the noble Jacko's too. Well, I love the layers is also there and the hanging gardens are very rare. Hai, kita bertemu lagi dalam 13 hari sipadan mabul Kapalai. Azura dah berada di sini selama 2 hari dan apa yang Azura perhatikan, kehidupan di sini tidaklah begitu santai seperti mana yang disangka oleh orang-orang, terutama orang bandar macam Azura ni. Ingatkan duduk dekat pantai, dekat tepi pantai, kat pulau macam tak ada banyak kerja. Tetapi sebenarnya banyak kerja dia dan lebih sukar pada pendapat Azura kerana ia terletak jauh daripada tanah besar. Dan untuk mereka membuang sampah, memastikan pulau-pulau di sini sentiasa bersih dan terpelihara agak payah. Pemilik-pemilik resort dan juga penduduk tempatan telah mengambil satu inisiatif untuk mengadakan Mabul Marine Week. Dan Azura diberitahu hari ini merupakan hari pertama Mabul Marine Week. Dan Azura rasa sangat teruja dan berbangga kerana mereka juga telah menjemput Azura untuk menjadi peserta dalam aktiviti gotong royong, reef clean up dan macam-macam lagi. Sebab Azura belum pernah lagi melakukan sesuatu yang sebegini rupa yang pada akhirnya akan memberi manfaat kepada penduduk di Pulau Mabul ini sendiri. Sebab adalah penting untuk kita menjaga khazanah alam, terutama sekali di dasar laut. Kerana kalau kita tak menjaganya, siapa lagi yang nak menjaga? Jadi Azura nak pergi ke depan sana, nak pergi tengok apa yang Azura perlu lakukan. Mungkin kena kutip sampah ke, tapi tak tahu. Jadi hanya satu cara saja nak memastikan apa yang perlu Azura lakukan ialah untuk pergi ke depan dan bertemu dengan mereka. Jom ikut Azura. Encik Ibnu Haji Baba selaku Pegawai Daerah Sempurna telah merasmikan acara ini. Tapi rupanya ada kejutan lagi untuk Azura. Terima kasih kepada Kementerian Pelancongan. Sekejap lagi dia minta Azura naik ke pentas untuk beri sepatah dua kata. Azura sebenarnya tengah takut, so apa nak cakap apa? Tiba-tiba je dia kata, oh Azura boleh tak naik tolong bagi ucapan. Pejabat daerah juga sedang Takut, tapi tak apalah. Cubalah apa yang boleh kita cakap, apa yang patutlah. Dengan kata-kata tersebut, saya ingin merasmikan Mabul Marine Week pada hari ini dengan rasminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. First off, big round of applause for all of you for braving the sun. Come on! Thank you so much for standing out there in the hot sun. Walaupun kelihatan gagah di pentas, sebenarnya dalam hati Tuhan je tahu. Yeah, once again, congratulations to each and every one of you for taking the time and the effort to come up with a noble cause. Once again, big round of applause for Mabul Marine Week 2011. Thank you. Azura ni tangan masih lagi menggigil sebab tak pernah orang suruh Azura naik atas pentas suruh berikan ucapan. Jadi Azura harap apa yang Azura sampaikan tadi telah memberi satu kesedaran kepada orang-orang yang berada di sini dan juga di rumah. Kanak-kanak Mabul, terutamanya pelajar School of Hope, suatu sekolah kebajikan di Pulau Mabul, menambahkan keceriaan upacara perasmian pagi ini. Kebersihan bukan sahaja menjadi fokus utama di Minggu Marine Mabul, konservasi juga menjadi prioriti. Atas kesedaran ini,
tempat penetasan telur penyu Pulau Mabul merupakan permulaan kepada inisiatif menyelamatkan penyu di perairan Sabah. Usaha ini merupakan kerjasama antara pihak resort dengan penduduk tempatan. This year we've been lucky to open a turtle hatchery. First turtle hatchery we have here in Mabul, and hopefully we had a lot of turtles already here in the area, now protecting it a little bit more. So the program we set up here specifically on Mabul is that if any of the local people or the dive centres actually witness a turtle coming to the beach, we will actually go across as trained staff, make sure the turtle is left well alone until she actually lays her eggs, and then our trained staff will relocate those eggs to our protected turtle hatchery here on Mabul. We basically will monitor the nest, the eggs, and then we will release them then under controlled environments, and then take logs of how many turtles are not nesting on Mabul. 1, 2, 3. Dalam sini sama saya, orang kan di sini setiap telur saya simpan lagi di dalam, masih belum ada orang kasih rosat, ya. Saya kasih RM10 setelur. Okey? Kasih semua kampung aku beritahu lah orang Sipadan. Ya, terima kasih banyak. Okey, berakhirlah sudah pelancaran pembukaan tempat penetasan penyu di Pulau Mabul. Jadi seperti yang dikatakan oleh Tino tadi, setiap telur yang dijumpa yang akan ditanam di sini akan diberi RM10 kepada orang kampung. Tetapi bukan yang dah kena kocak-kocak tu, dia mesti kena dah tutup elok-elok baru boleh dapat RM10 untuk sebiji telur. Jadi Azura harap dengan adanya program sebegini di Pulau Mabul akan dapat memberi kesedaran dan juga ilmu pengetahuan kepada penduduk yang berada di sini supaya tidak lagi membeli telur penyu dan juga membunuh penyu dengan sewenang-wenangnya, kerana mereka juga ingin hidup seperti kita, dan dengan harapan kita semua dapat manfaat daripada aktiviti sebegini. Sempat juga Azura mendapat komen tetamu kehormat Encik Ibnu Haji Baba berkenaan Minggu Marin Mabul ini. Kita di pejabat daerah memang memberi bantuan kepada semua operator, terutama ahli jawatankuasa Environmental Action Committee dan Mabul Marine Week. Jawatankuasa Mabul Marine Week ni adalah satu jawatankuasa kecil pelaksana dalam program yang diletakkan di bawah Environmental Action Council. Kita berharap dengan kerjasama ini akan menjadikan bukan hanya Mabul dan pulau-pulau lain di daerah Semporna ini. Kita mengharapkan daerah Semporna akan menjadi sebuah daerah pelancongan yang terkenal, kalau tidak setanding dengan negara-negara lain, tapi mungkin sebuah daerah yang terkenal di Malaysia. Permulaan Hari Azura bergerak pantas, tapi lautan dalam seakan-akan memanggil Azura untuk meninggalkan pesisiran pantai. Sebelum aktiviti menyelam bermula, elok untuk Azura bertemu Adrin dan Syed Hafiz untuk mengetahui apa rancangan menyelam yang bakal kita terokai. Dasar yang kita akan pergi ke South Point, bahagian selatan Sipadan. Ya? Menurut Syed Hafiz, South Point yang terletak di bahagian selatan Pulau Sipadan merupakan lokasi yang paling ideal untuk kita bersemuka dengan haiwan yang terkenal dengan reputasi yang menakutkan. Jerung! Betul ke jerung memang sengeri yang kita sangka? Hanya satu cara untuk kita ketahui. Semua dah settle, dah okey, kita cari ikan jerung. Okey. Okey, jom. Alright. Yeay, jom kita pergi Sipadan. Sabar nak lihat apa yang bakal ditemui kami di alam lautan kali ini. Hanya beberapa meter di bawah, penyu hijau ni dah datang menyambut Azura. Kita bergambar dulu ya. Seperti biasa, terumbu karang di sebelah kiri kami terbentang luas menghiasi dinding Sipadan. Secara tidak langsung,
Ini akan membantu navigasi kami di bawah laut. Adrian memberi isyarat sesuatu. Oh, terdapat sekawan banner fish di sini. Belang kuning, hitam dan putih menjadikan mereka mudah dikenal pasti. Di depan pula, Adrian menunjukkan saya Moorish Idol. Nampak macam sama dengan banner fish tadi kan? Tapi kalau diteliti, spesies ini mempunyai ekor berwarna hitam dan mulut yang lebih panjang. Kita terserempak juga dengan raccoon butterfly fish yang mendapat namanya daripada corak sekeliling matanya yang menyerupai rakun. Jerung masih lagi belum kelihatan, tapi terdapat oriental sweet lips yang bersembunyi di sebalik batu karang. Ada pula black-tailed snapper yang juga menjadikan batu karang sebagai tempat berkumpul. Mungkin kita akan dapat melihat lebih banyak variasi hidupan marin lebih jauh dan dalam daripada bahagian dinding. Terkejut Azura melihat Titan triggerfish. Spesies ikan ni kadang-kala garang juga, hingga boleh menggigit orang dengan giginya yang tajam, tapi hanya untuk mempertahankan kawasan dan anak-anaknya. Gigi kuat spesies ini membantu dalam menggigit batu karang dan binatang bercengkerang kecil yang menjadi makanan utama mereka. Nasib baik ikan ni sedang sibuk makan. Tak nak kacau lah. Kami terserempak pula dengan blotched porcupine fish. Ia mungkin kelihatan tidak ganas, tapi ikan ini dikelilingi tulang-tulang kecil di permukaan kulitnya. Jika terancam, blotched porcupine fish mampu membulatkan diri dan menaikkan tulang-tulang tersebut seperti bola berduri. Muncul pula apa yang dinanti-nantikan selama ini. Grey Reef Shark! Inilah antara hidupan marin yang terkenal sebagai binatang Pulau Sipadan. Pelancong, harapan diorang bila datang sini, diorang nak ke Sipadan lah. Tujuan utama dia, nak diving dengan shark. But in monetary terms, sharks are worth literally thousands. I mean, people pay 500-600 ringgit a day to go to Sipadan, specifically really to see sharks. Walaupun nampak menakutkan, jerung sebenarnya merupakan binatang yang sangat pemalu. Jerung di sini pun hanya membesar hingga lebih kurang 3 meter saja. Grey Reef Shark memburu sotong dan ikan besar. Mereka biasanya bergerak sekumpulan di waktu siang, tetapi berpisah semasa memburu. Grey Reef Shark dikenali dengan pergerakannya yang tersendiri apabila ia rasa terancam, iaitu menggerakkan ekornya ke kiri dan ke kanan dengan laju. Pergerakan ini akan dilakukan sebelum ia menyerang. Jadi, harap-harap saya tak akan berpeluang melihatnya. Sini kami juga dapat melihat sekawan ikan blackjack atau black trevally. Ikan ni boleh membesar hingga 1 meter tau. Berjaya juga melihat jerung. Kini Adrian pula mengajak kami ke bahagian yang sedikit cetek. Ada pula white-tip reef shark di sini. Nampak hujung sirip dia berwarna putih kan? Menariknya, jerung ni suka berkumpul dan berehat di dasar laut. Berbeza dengan grey reef shark, white-tip reef shark boleh didapati di perairan yang lebih cetek. Bukan semua binatang takut dengan jerung. Hubungan simbiotik dapat dilihat dengan ikan remora yang sedang membersihkan jerung ini. Dengan saiz maksimum sebesar lebih kurang 2 meter, spesies jerung ini lebih kecil berbanding dengan grey reef shark yang ditemui tadi. Nak menyelam dengan white-tip reef shark kena perlahan saja sebab mereka ni pemalu sikit. Spesies jerung ini aktif pada waktu malam kerana itulah masa mereka memburu. Saiz spesies jerung yang kecil ini membolehkan mereka muat di celah-celah batu karang untuk memburu sotong kurita dan ikan bertulang yang tidak dapat ditangkap ikan jerung lain. Jerung sememangnya lebih cenderung memburu haiwan laut berbanding manusia. Jadi, mungkin ada di antara kita yang sebenarnya sudah salah sangka dengan spesies ini. Shark ni kalau dekat Sipadan dia macam okeylah sikit, bukan macam liar. Kalau liar ni kita ada takut sikit, tapi mungkin shark Sipadan dia biasa nampak orang. People have a lot of fears and phobias about sharks. In fact, misconceptions.
on average, about 5 people die per year through shark attacks on a global standpoint. Millions more people die through drugs and through motor vehicles and firearms and things like this. So they've got a very bad press over the years. Sebagai haiwan pemangsa yang berada di puncak rantaian makanan di laut, jerung memainkan peranan penting untuk memastikan keseimbangan alam sekitar. Sabah is in fact one of the very last strongholds for things like the hammerhead shark in Southeast Asia. So it's an extremely important area that we need to protect very, very quickly. Plus, of course, without them, the marine ecosystem will take a severe impact. So it won't just be the sharks that are suffering, it will be actually everything else in the marine ecosystem lower down will just be like a domino effect. Lama-kelamaan, Azura dan Adrin dikelilingi jerung. Kami berjaya melihat kedua-dua spesies jerung yang diidamkan selama ini. Tapi dah tiba masanya untuk kita meninggalkan segala hidupan laut ini. Tak apa, Azura dapat melihat semua yang dicita-citakan tadi. Hari kedua di Pulau Mabul membawa misi baru untuk Azura. Misi membersih pantai. Okay, sekarang Azura dah pun diberikan beg plastik dan juga sarung tangan untuk memulakan acara mengutin sampah di Pulau Mabul. Yeay! Ini adalah untuk memupuk kesedaran untuk orang-orang yang berada di Pulau Mabul ni, terutama sekali untuk kanak-kanak yang ada di sini, supaya dapat mengeluarkan lagi dan juga memupuk rasa sayang mereka terhadap pulau yang mereka tinggal sekarang ni. Jadi semua dah bersedia, tengok depan sana dah ramai dah. Semua tak sabar nak kutip sampah sama macam Azura. Jom kita pergi kutip sampah. Azura kagum melihat semangat komuniti tempatan dan pelancong yang berganding bahu untuk mengekalkan keindahan Pulau Mabul ini. Pembersihan kawasan pantai sebenarnya sudah lama menjadi salah satu acara tahunan dalam Minggu Marin Mabul. Saban tahun, setiap resort akan membantu dalam penganjuran aktiviti-aktiviti sebegini. Pantai pula. Mabul Marine Week is actually 13 years now done, every year once. This year I think it's more special in this year because more people walk together, more dive centers walked into the Mabul Marine Week. Mabul Marine Week has been going on as a collective effort with the operators in the local community. SWV did a Mabul Marine Day, but basically it's been taken on by the dive centers as a more extended sort of group of activities. Okay, ada beberapa aktiviti yang telah kita jalankan pada tahun ini, seperti Mabul Beach Cleanup. Golongan-golongan penduduk-penduduk kampung di sekitar Mabul ni kita panggil sama-sama untuk membantu membersihkan area-area pantai dekat Mabul. Sampah yang dikumpul pula akan dibawa dengan menggunakan jongkong ke tanah besar, iaitu sempurna untuk pembuangan. Tanggungjawab ini digalas bersama oleh pihak-pihak resort di Mabul. We took a lot of plastic and rubbish off the island. There was more than 30 jongkongs going, 30 big boats going back to the mainland for that. Peranan resort ataupun homestay di Mabul ni banyak sebenarnya. Tapi yang kita perlu utamakan adalah menjaga dan memberi kesedaran pada setiap pelancong dan juga penduduk itu sendiri. Kita harus menjaga kebersihan Pulau Mabul lah untuk meneruskan kebersihan dan juga untuk sustainable tourism lah. Dah. Maksud rasa ni sebahagian daripada sampah ni je. Ada lagi kumpulan yang berada di sebelah sana pulau. Mungkin ada lagi yang masih belum sampai lagi. Jadi kita tengoklah berapa banyak sampah yang dapat dikutip dalam masa 2 jam ni. Masa getir bagi Azura sudah berlalu dan kami dapat menyempurnakan misi kami dengan jayanya. Tapi hari Azura masih panjang dan banyak lagi yang perlu dilakukan.
Semakin lama berada di Pulau Mabul, Azura semakin kagum dengan keindahan semula jadi di sekeliling pulau. Mungkin itulah yang menambahkan keceriaan penduduk di sini. Apapun, masih terdapat tugasan terakhir yang menjadi penutup hari ini. Hari Azura tidak akan lengkap tanpa sesi debrief bersama Adrian dan Syed Hafiz. Sesi ini adalah penting untuk kami mengingat kembali dan merekodkan hidupan marin yang telah kami lihat tadi. Kalau tak, rugilah. Kita jumpa Shark, Jurong. Azura cop tu dulu. Memang kebiasaannya terdapat di Pulau Sipadan ialah white tip shark. Yang ini. Yang tengok yang ini dia yang atas dia ada putih. Macam dia terkena cat sikit. White tip shark ni memang dia sentiasa duduk dekat bahagian pasir je kan? Orang datang Sepadan ni nak tengok shark kan. Ni lah salah satu spesies yang selalu ada di Sepadan. Dia kat dasar laut ni untuk rest je. Pun tak boleh lama sangat pasal dia nak kena bernafas lah. Bernafas nak dapat oksigen, dia kena berenang juga. Jerung ni ada 400 spesies kan? Kalau nak kirakan pada keseluruhannya 400 jenis. Yang paling biasa yang dilihat di Pulau Sipadan ialah white tip dengan grey reef shark. Banyak orang tak tahu pasal sharks ni, pasal ikan jerung ni. Ikan jerungnya semuanya bahaya. Sebenarnya tak. Kalau kita tak kacau, kita fahami dan kita hormat kawasan dia, tak adalah dia nak kacau. Dalam keseronokan kita mengingat kembali pertemuan dengan ikan jerung tadi, Azura tak lupakan ikan yang lain yang dijumpai di South Point. Mula-mula Azura ingatkan yang macam dalam filem Finding Nemo yang megang watak Gill tu. Jadi begitulah aktiviti Azura pada hari kedua di Pulau Mabul. Selain dapat melihat semua hidupan laut ini, Azura turut membantu menjayakan hari pertama Minggu Marin Mabul. Kalau duduk dekat Pulau Mabul kat sini memang rasa hari tu macam pendek sangat sebab terlampau banyak nak buat. Jadi besok Azura nak rancang betul-betul apakah aktiviti yang akan Azura lakukan. Kalau anda nak ikut sama, pastikan anda terus bersama Azura besok. Okey, selamat malam. There's an island and the celibacy.